Duit RM2 juta dalam akaun KDBSP sebelum umur 35 tahun. Bunyi macam mustahil kan? Tapi ada seorang wanita Malaysia yang dah berjaya buat dan dia kongsi rahsia dia. Tak ada skim cepat kaya, tak ada kerja luar biasa, cuma strategi yang simple tapi power. Kalau korang pun nak buat benda yang sama, video ni khas untuk korang. Jom kita bongkar rahsia kumpul RM2 juta sebelum umur 35 tahun. So, apa yang dia buat sampai boleh kumpul RM2 juta ni? Ada 4 perkara penting yang dia amalkan. Pertama, dia tak buat job hopping atau bahasa mudahnya, lompat kerja. Menurut tinjauan panduan gaji Hays Asia 2025, 62% profesional tempatan sekarang ni tengah aktif rancang cari kerja baru. Malah, Malaysia sendiri pun berada dalam peratusan tertinggi di Asia mengalahkan Jepun dan Thailand. Ramai yang fikir kalau nak gaji besar, kena asyik tukar kerja. Tapi, tak semestinya. Kalau syarikat korang ada career growth yang baik, peluang kenaikan pangkat dan gaji yang stabil, lebih baik stay. Sebab apa? Bila kita kerja lama, KDBSP korang makin banyak sebab caruman makin besar, bonus makin best dan peluang naik pangkat pun jadi tinggi. Jangan fokus sangat nak kejar gaji besar dalam jangka pendek. Fikirkan manfaat jangka panjang. Kedua, rajin-rajin tambah caruman KDBSP sendiri. Kalau ada duit lebih, jangan boros. Masukkan sikit dalam KDBSP sebab dividen KDBSP lagi tinggi daripada akaun simpanan biasa. Bila duit tu berkembang dengan dividen yang power, tanpa sedar boleh cecah RM2 juta sebelum umur 35 tahun. So, kalau ada lebihan duit, consider untuk buat caruman tambahan. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Bila duit dalam KDBSP dah banyak, jangan pula kita ni gatal keluarkan duit tu. Inilah yang ramai orang tersilap langkah. Ramai yang excited bila KDBSP benarkan pengeluaran. Ada yang keluarkan untuk renovate rumah, beli kereta atau benda lain yang sebenarnya tak kritikal. Tapi, apa yang wanita ni buat, dia cuma biarkan duit tu duduk dalam akaun dan terus berkembang. Lagi lama dalam KDBSP, lagi banyaklah dividen yang korang dapat. Kalau nak keluarkan, pastikan sebab betul-betul penting, bukan sebab ikut nafsu shopping. Tips berikutnya, manfaatkan faedah dividen yang korang dapat. KDBSP bagi dividen yang agak tinggi setiap tahun. Untuk tahun 2024, dividen KDBSP dah capai 63%. Duit dalam KDBSP ni bukan macam duit bawah bantal tau. Dia akan berganda kalau kita biarkan. Rahsianya, biarkan dia beranak pinak sendiri dengan faedah compounding. Okey, dari semua tips tadi, apa yang kita boleh belajar? Pertama, tak perlu kejar kerja baru setiap tahun. Kalau sekarang pun dah ada peluang kenaikan gaji dan jawatan yang bagus. Stay and grow. Jangan terpedaya dengan tawaran gaji tinggi di tempat lain tanpa fikir kesan jangka panjang. Kadang-kadang yang steady tu lebih baik daripada yang nampak glamour. Next, simpan lebih kalau mampu. Jangan tunggu KDBSP je buat kerja. Kita pun kena usaha lebih. Tambah caruman dalam KDBSP sebab dividen dia lebih tinggi. Tak perlu pun jumlah yang besar, tapi kalau konsisten, kesannya memang wow. Dan ingat, jangan keluarkan duit KDBSP kecuali terpaksa. Jangan sentuh kalau bukan untuk kecemasan yang betul-betul penting. Fikir jangka panjang. Lagi lama simpanan, lagi banyaklah dividen yang korang akan dapat. So guys, nampak tak? Nak kumpul RM2 juta sebelum umur 35 tahun ni bukan mustahil. Cuma perlu ada strategi dan disiplin. Kalau korang ada plan nak capai financial freedom, boleh mula dengan langkah-langkah ni. Jangan lupa like dan share video ni. Kalau nak lebih banyak info tentang kewangan yang santai dan bermanfaat, jangan lupa subscribe ke channel Direct Lending, pakar pinjaman anda. Kita jumpa lagi dalam perkongsian seterusnya. Bye!